Astagfirullah lah. Kak ni 12 tahun duduk menderita dari nyakit makan diri. Dari buruk kaki. Tapi siap boleh. Kak ni dia jadi nyakit roh pumpai tu mana tu makan diri. Makan diri jadi buruk kaki. Kapan 12 tahun duduk menderita. Semua sakit gi semua. Gi kokok tubik kulit. Gi kokok tubik isi. Tu cuma ubat. Bubuh ubat. Tu jadi lagu tu lah. 12 tahun dah. Lepas tu dah. Alhamdulillah dia boleh jumpa dengan satu produk iaitu dengan Cafe Clover Coffee ni. Dia makan lagi. Learning hampir 100% sia nak klik seperti sedia kala. Ada sikit lagi di kaki lip bawah tu. Seperti mana kita tengok dalam video ni. Kita mai dengar pengakuan daripada Tuan Hot sendiri. Sungguh ke tak sungguh gapo beli royak ni. Bahlah ni duk makan, lah ni duk makan kafe kawa. Tak makan agak selang lagi. Kafe kawa kopi lah tu. Lekin maki dua lew, song dua. Ini dia. Một pe kịch lồng. Sip kokong nó. Tapi ya isi apa? Isi semua. Alhamdulillah. Tapi duk hidang kok. Makan kok lah. Makan pak hidang kok. Ada orang cungcai ya. Halang. Jadi pi 58 12 ปีแล้วทุกเดือนนึกพวกmati ikan nepung masih di pokok nepita sebab keket pokok untuk denyuk ada di pokok untuk nepita oleh jalan kita tolak. Seperti mana klik all pada ada banyak orang tanya kata mana link, mana takra, mana raga. Hotel ini dah kita tekan raga ni dah ada Cafe Clover Coffee ni dan juga produk-produk lain untuk kita nak sembuh nyakit daripada nyakit kita dah dengan izin Allah Taala lah. Dalam raga ada.